mari makan buah. Nah, apa nama buah ni, Nay? Buah hulun buang. Buah hulun buang atau buah kuku beruang. Buah kuku beruang. Mengapa nama dia begitu? Macam mana dalam dia? Coba buka satu. Macam mana dalam dia? Macam mana dia? Wow, pertama kali saya tengok warna merah itu. Ya. Mengapa dia warna merah? Memang jenis buah ini macam ni. Itu nama dia lain. Lain terai, lain ulun buang ni nama ni, lewek, lewang nama yang lain tapi sama jenis. Sama jenis beradik. Macam ni. Ya. Tapi lain-lain lah. Ya, tapi lain juga warna dia. Ada yang kuning, ada yang putih, ini ada yang merah. Cantik kan warna dia? Pelik. Pertama kali saya jumpa warna ni. Sedap kah? Coba rasa. Sedap, manis nih. Kalau terai ada masam sikit. Coba makan. Coba. Pertama kali. Sedap. Kita telan biji dia. Jangan. Telan lembut biji ini. Bukan macam terai, keras terai. Ini Biji lembut. Manis. Buka lah makan. Cute kan? Tada. Tengok belahan dia. Ditekan kah? Nah, senang saja buka dia. Kalau terai kan dia kena buat macam ni. Yang Kita ini. pukul lagi terai. Yang ini buka macam ni je. Dah. Siapa suka makan buah ni? Ataupun macam saya pertama kali tengok. Ini saya pertama kali tengok ni buah. Macam mana buah ni boleh begini? Itulah kami suruh pergi ambil dia. Itulah saya minta dengan tuan dia ni. Sebab mau tanam biji dia. Baru anak cucu saya tengok dia belakang hari nanti. Sedap. Supaya dia tahu apa buah ini. Dia punya ini yang merah ni dia punya paling isi paling luar. Nah, dalam dia tetap putih. Tapi mengapa itu dia merah? Macam bau sila ada legap. Oh, sedap guys.